Anak-anak ni mana tingkat kecil remaja ni, mudah sangat dia ni. Ibarat macam span. Tahu span? Span ni letak dalam air tu, dia serap tu. Lagi-lagi mana pergaulan pada hari ni pelik-pelik ni tuan-tuan. Pelik-pelik dah hari ni. Batu budak-budak hari ni dia bila tengok orang tua, ada yang salam. Yang salam apa? Salam. Bukan nak salam nak cium tangan, bukan kata nak suruh tu, tapi mana adat kita orang Melayu dulu. Yalah. Atau salam gitu ya. Macam salam orang tua budak-budak. Budak-budak tak reti dah nak ni. Tak ada dah. Ni. Orang dulu dia adab. Adab. Dek, salam pagi tu cium tangan dia, dek. Cium tangan. Orang budak-budak sekarang ni tak ada dah ni. Dia salamkan dia tu orang tua. Sebab tu kena adab. Budak-budak ni kita ajar adab daripada kecil dulu. Daripada dulu, daripada budak lagi ajar adab kecil, daripada kecil lagi. Kalau tidak mana tak hormat dia orang tua. Dia takkan hormat orang tua. Bukan setakat orang tua orang lain, ibu bapa dia pun tak hormat juga. Asal ni penting pada didikan agama ni dalam rumah kita. Tak mampu Ustaz. Tak mampu nak. Anak dah jadi macam budu, macam apa dah ni. Kata dekat madrasah. Siapa dekat madrasah pula rosak pula dengan budak-budak lain. Padahal anak dia jadi gini.